Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di sini di Temerloh, Pahang. Okey. Selepas pergi ke pasar sehari terpanjang di Malaysia, iaitu di sana, iaitu pasar sehari terpanjang di Malaysia yang jarang orang dapat pergi. Zaza mengambil gambar di sini, di sungai. Ada yang mengatakan di sungai ini ada buaya, tetapi buaya itu tidak mengganggu dan mengacau orang. Dan sekiranya anda ingin menangkap ikan ataupun apa juga makanan laut, bolehlah cuba kerana buaya tersebut tidak mengganggu orang. Tapi kalau macam kita orang luar ni, kadang-kadang takut jugalah untuk ke sini kerana ada amaran pun. Amaran di sana yang mengatakan semua aktiviti air di kawasan ini adalah dilarang kerana dikuatiri menyebabkan kemalangan atau lemas. Mungkin dalam sebab dia ada arahan dari Ketua Majlis Bandaran Temerloh telah mengeluarkan amaran. Okeylah. Kita nak jalan-jalan tempat lain pula. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami yang dah 1.45k. Alhamdulillah. Sekiranya anda melihat ada iklan, suka menonton, jangan langkah atau skip. Terima kasih. Dah. Jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Okey, tata. Dah selalu.